Sebab 17 September tu birthday aku. Post Okey, Assalamualaikum semua. Salam. Semangat. Yow! Aku semangat. Pecah. Yang pertama, apakah negeri yang terkenal sebagai negeri Jelapang Padi? Kedah. Yeah. Satu. 16 September dirilis sebagai hari. Hari Malaysia. Yeah. Kedua, apakah nama lagu kebangsaan? Lagu negaraku. Yes. Bulan Gauli. Kemerdekaan pertama disambut. Dataran Stadium Merdeka. Yeah. Satu, tiga. Siapakah bapa perpaduan? Paduan. Tuan Abdul Razak. Ah. Tung Si On. Yeah. Pada tahun ini, Malaysia meraihkan kemerdekaan yang kali ke berapa? 69. Bukan. 70. Sekejap. Kejap Sekejap. Tengok helmet. 69. 72. Salah. Tahun lepas 62. Mesti nak kena ada juga jawapan ni. 63 lah. Kau kan? 74. Salah. 67. GPT. Sih. Kita tengok GPT berapa? Dia banyak. 68. Yeah. 68. Kita orang guna kawan kita orang. Teguh aku ni, ya Allah. Okey. Prinsip rukun negara ketiga. Prinsip rukun negara. Ketiga. Kesopanan dan Keluran dan Perlembagaan. Ha? Keluran dan Perlembagaan. Ha? Keluran dan Perlembagaan. Okey. Rukun negara ke? Aku pada. Keluran dan Keluran Perlembagaan. Yeah. Dia tak ada dan. kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja. Bahasa Melayu dikenali sebagai apa? Bahasa lingua franca. Yeah. Wow. Mari kita seluruh warga negara. Warga. Mari kita Seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka.